Laki saya nak warna purple pula dah. Mama ada baju raya warna purple, anak-anak pun ada. Dia kata, abang punya mana? Jadinya mama kena keluar dan kita orang nak pergi cari baju raya, baju Melayu warna purple. Macam biasa, kita orang nak pergi mana adalah pergi dekat kedai dia. Kedai yang kita orang memang tak pergi tempat lain dah, Syama Syame. Dia punya kedai dekat Angsana. Tapi itulah, hati-hati korang, ni tengah banjir kan. Kita orang dah jadi pelanggan setia dah untuk Syama Syame ni. Sebab memang dia punya kain tu kain suami saya. Dia kata sangat selesa pakai. Jahitan dia memang kemas. That's why kenapa Mak cakap memang bagus pakai baju Melayu Syama Syame ni. Cantik, dapat free gift siapa duit raya. Bukan tu je lah kita nak. Sebenarnya kita nak baju tu sendiri memang sangat berkualiti. Mama memang suggest, Mama memang recommend korang beli Syama Syame ni macam one stop center lah. Untuk pakaian lelaki, korang memang dah jumpa dekat sana dah. Terus boleh beli dekat sana. Dan even tu, dia pun ada kuta, dia pun ada telur belanga, baju Melayu kanak-kanak pun ada. Sampin pun macam-macam sampin. Even sampin yang instant tu pun dia ada jual juga. FYI, tempat dia orang pun ada dekat tempat lain juga dekat sini. Okay, dia ada 5 tempat dekat sini. Korang boleh tengok. Pergi sekarang. Gitu, baju Melayu Syama Syame.